Apa maksud Hanif, tuan saya? Hanif ini dalam bentuk yang basic atau simple adalah tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah Hanif. Itu saja. Kalau diberi kefahaman yang begini, maksudnya tok-tok nenek kita tak sembah berhala. Mereka adalah Hanif. Ramai yang tidak bersetuju dengan pandangan saya. Saya kata, leluhur orang Melayu dulu adalah Hanif. Mereka bayangkan Hanif itu mesti solat 5 waktu, mesti puasa bulan Ramadan, mesti pergi haji, mesti segala-galanya. Tidak. Maksud Hanif di sini apabila anda tidak menyembah selain daripada Allah, maknanya anda hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, maka anda adalah Hanif. Dan cara sembahan itu, tuan Said, mungkin berbeza daripada cara sekarang. Sebab kita sudah komplit. Yang penting pada ketika itu mereka percaya Tuhan yang satu yang menciptakan alam ini, kesat dengan hati dan yakin dengan kemampuan pemikiran itu dan tahu kejadian-kejadian ataupun makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ada pencipta, iaitu Tuhan yang satu. Itu sudah dikatakan Hanif. Jadi di sini saya rasa kesilapan kita melihat maksud Hanif itu. Maksud Hanif mereka menggambarkan suasana mestilah baca Quran, puasa bulan Ramadan, 5 kali sehari salat. Tidak. Ketika zaman Nabi Ibrahim AS, kenapa disebut Ibrahim AS? Ibrahim AS itu adalah beragama Hanifan Muslimah. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan daripada orang musyrik. Kerana Ibrahim AS tidak menyembah berhala. Itu saja. Pada waktu itu tidak ada lagi solat 5 waktu. Tidak ada lagi. Hanya mereka baginda melihat bulan, mereka melihat bintang. Aku suka kepada cahaya. Aku suka kepada bintang. Tetapi bila di waktu siang, bintang tidak ada. Aku tidak suka kepada kehilangan. Begitu juga aku tengok kepada matahari. Aku suka kepada cahayanya. Tetapi apabila malam, matahari tidak ada. Hilang. Aku tidak suka kepada kehilangan. Jadi siapakah yang mencipta semua itu? Itu adalah pemikiran Hanif.